Sambutan Aidilfitri tahun ini berbeza bagi sebuah keluarga Malaysia yang menetap di Bahrain susulan ketegangan dan letupan berterusan berhampiran beberapa lokasi penting di negara itu. Muhammad Nizam Syaidon yang tinggal dan bekerja di Bahrain selama hampir 11 tahun berkata, konflik di Asia Barat itu mengubah kebiasaan keluarganya dalam menjalani ibadat puasa dan membuat persiapan raya. Ketika ini, Muhammad Nizam tinggal di negara rantau Teluk itu bersama isteri Norhani Aida Muhammad Nur serta dua anak perempuan mereka, masing-masing 10 dan 13 tahun. Kebiasaannya, keluarga ini akan pulang ke tanah air untuk menyambut raya, tetapi kali ini mereka memilih untuk beraya di Bahrain kerana keadaan masih tidak menentu. Tahun ni ada beberapa keluarga kecil kita berkumpul di rumah salah seorang sahabat kami, Tun Haji Ahmad Fadli. Masing-masing menyiapkan juadah hari raya seperti lemang, rendang, ketupat, masak lodeh untuk meraihkan hari raya Aidilfitri. Jadi suasana meriah dengan hidangan tradisional. Di samping itu kita dapat berkumpul mengeratkan silaturahim. Dalam temu ramah secara video bersama Bernama TV, Muhammad Nizam berkata letupan kuat terus kedengaran di beberapa kawasan termasuk berhampiran pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jufair serta kemudahan strategik lain. Beliau mengakui berada jauh dari tanah air dalam situasi tidak menentu mencabar emosi. Namun sokongan rakan-rakan termasuk rakyat Malaysia lain membantu meredakan. Beliau mengakui berada jauh dari tanah air dalam situasi tidak menentu mencabar emosi, namun sokongan rakan-rakan termasuk rakyat Malaysia lain membantu meredakannya. Harapan kami agar konflik yang berlaku di Timur Tengah ini dapat menemui titik penyelesaian. Situasi yang berlarutan ini sebenarnya bukan sahaja menjejaskan aspek keselamatan, tapi turut memberikan tekanan emosi dan bebanan kepada kesihatan mental masyarakat yang tinggal di kawasan berhampiran. Bunyi-bunyi siren, bunyi drone, bunyi letupan berulang-ulang sebanyak sedikit memberi mengganggu kesejahteraan psikologi khususnya kepada keluarga dan family yang ada anak-anak kecil ini. Demi menjamin keselamatan, Muhammad Nizam dan keluarga juga telah berpindah sementara ke sebuah hotel yang diatur oleh majikannya selain meneruskan kerja tanpa perlu ke pejabat. Sebelum ini, pihak berkuasa agama di Bahrain, Qatar, Emirat Arab Bersatu dan Kuwait telah mengumumkan 1 Syawal disambut pada Jumaat. Selamat Hari Raya!